Okey guys, nampak macam kotak biasa kan? Tapi salah. Sebenarnya kotak ini luar biasa sebab apa? No, ada speaker. Okey guys, yang macam korang nampak dalam video sekarang ni, Nasrul tengah pasang box dekat Maxi Scooter SYM Cruisim yang kita orang review hari tu. Tapi kotak ni bukan biasa-biasa guys. Kotak ni kotak speaker. Kotak speaker ni dia ada 4 speaker, 2 kecil dan 2 besar. Yang kecil tu dia duduk bahagian depan kotak tu, yang besar tu duduk kiri dan kanan kotak tu. Fuh, gila tak padu? Tak padu lagi. Memang padu lah. Ini kalau kau pergi berhenti kat traffic light kan, bukan takat kau seorang je menari, orang sebelah pun menari. Mesti korang tu fikir, boleh ke letak barang dalam kotak tu? Boleh, bukan tak boleh. Tapi boleh letak sikit-sikit lah barang, macam air kacip ke, air Red Bull ke, groceries yang kecil-kecil ke boleh lah. Tapi tak boleh lah loaded macam touring besar, kotak yang macam kotak biasa tu tak boleh. Sebab kotak ni memang khas buat untuk dengar lagu, sebab dia dah ada speaker. Dan mestilah korang akan terfikir, kotak ni waterproof ke? Jawapan dia, yes, kotak ni waterproof, tapi dari bahagian atas dan bahagian luar saja. So bila korang nak basuh motor dengan sekalian beg ni, boleh, bukan tak boleh, cuma daripada atas saja, jangan ceruk dekat bahagian bawah. Sebab apa? Dekat bahagian bawah ni dia ada satu lubang untuk keluarkan angin dalam kotak tu. Yelah kan dah jadi subwoofer. Okey, semua dah siap, tinggal nak cantum dekat bateri saja. Tapi aku tak cantum dekat bateri skuter. Tapi untuk yang mana korang nak cantum dekat bateri skuter boleh je. Cuma bila korang lepak, korang nak dengar lagu, tak boleh, nak kena start enjin motor. Betul tak? Nak kena start enjin motor baru boleh dengar. Kalau saya tak suka macam tu. So solutionnya apa? Untuk sementara, sepatutnya bateri kecil tau. Tapi kita ada ni. Kita ada ni buat sementara. Sepatutnya kena bateri kecil, bateri motor sebiji dalam ni. Bateri motor sebiji kat sini. Lepas tu dia ada, saya dah convert. Ni ada, saya dah convert ni. Beli kepala ni, cucuk je. Dia cucuk di sini. Ya, oi pakcik kau. Dah settle. Nampak settle. Bila lepak, off engine, boleh dengar lagu. Santai habis guys. Betul tak? Okay, yang ni convert tau. Yang ni saya convert. Sebenarnya dia tak bagi pun kepala ni, saya yang convert. So bila berhenti tu cucuk je, dah boleh play lagu tanpa memberatkan bateri motor. Kan? Ya, membebankan. Okay, sudah siap? Siap. Hidupkan dia. Hello master. Hello master. USB mode. Nampak? Tidak bunyi guys. Hoi, apa ni? Apa ni? Hai, kuperat. Okay guys, dah settle pasang. Memang sedap gila bass dia guys. Stiker pun dah pasang tu. Siap boleh sandar bos. Sandar. Oh gila. Ni dia punya controller dia. Yang ni untuk shutdown, yang ni tambah bunyi. Naikkan volume, next song. Macam biasa lah, macam punya phone lah. Mode dia ada Bluetooth, USB dengan dua je. Dua saja. USB dengan Bluetooth saja. Oh, nampak tu guys. Okay guys, dah berakhirilah video kita dekat sini saja. So apa pendapat korang tentang kotak speaker tu? Okey ke tak okey? Tapi bagi saya okey lah. Saya bila naik skuter tu dah rasa macam naik Goldwing dah. Kalau tidak, motor Goldwing saja yang ada speaker kan. Okay guys, jangan lupa untuk like, share dan subscribe dekat channel kita orang. Okay, terima kasih. Thank you for watching. Tekan butang ni untuk subscribe.